Kalau tengok pasaran sekarang, betul ke gearbox CVT ni tengah kuasai dunia pasaran kereta sekarang? Adakah CVT ni macam satu produk yang baik kan? Memang baik. Sebab dia bukan sekarang baru sangat. Dia dah, aku rasa dah 5-6 tahun lepas, 7 tahun lepas lah CVT kan. So dia ada dekat banyak model lah. So tempatan kita pun, Proton pun memang ada pakai CVT Pro 2 pun. So untuk luar pun ada, dekat Toyota ada, dekat Honda, Continental pun ada CVT. Contoh macam Audi pun ada pakai gearbox CVT. Mini Cooper kan. Mini Cooper. Nak cakap dia kuasai, aku rasa tak. Okay. Sebab untuk automatic gearbox pun banyak juga pengeluaran. Dia, aku tengok dia bukan kuasai. Tapi kebanyakan model-model yang latest ni, untuk daily use atau untuk town driving, dia lebih fokus kepada CVT. Tapi orang kata CVT sekarang cak ayam. Sekarang dah di CVT lah. Sekarang dah di CVT dah. Untuk Europe, CVT ni dah lama. Sebab CVT ni kalau ikutkan aku punya knowledge lah, dia punch punya teknologi asalnya. Dia orang dah lama dah keluarkan. Sebab tu CVT ni duduk dekat Mini Cooper tu yang tahun 2000 dulu, 2001, 2002 dia orang dah pakai CVT dah. Mini Cooper dah pakai CVT dah masa tu. Kita ni tahun 2025, 2020 ada juga yang 2008 model lama, tapi CVT dia tu lain sikit lah. Yang silap orang kita, CVT pasang spoiler tinggi, pedal shift, kau merembat. So itu yang jadi masalah kebanyakannya. Tapi kita tak boleh nak, bagi aku kita tak boleh nak letak benda ni, kesalahan ni semua dekat end user. Dia ada juga dekat manufacturer bagi aku. So manufacturer, kita faham satu benda, material makin naik, costing makin naik, raw makin naik. Apa yang manufacturer boleh buat untuk kekalkan profit dia ataupun tinggikan profit dia? Of course, control dekat cost. Bila nak control kat cost, material lah. CVT tu sendiri memang gearbox yang simple, dia tak banyak komponen kat dalam.